Assalamualaikum, hai korang. Selamat kembali ke YouTube channel Cik Marok TV. Okey, hari ni saya berjalan-jalan di sekitar Sungai Pedu sebab saya pun tak tahu nak pergi sauk kat mana. Sampai-sampai kat sini cuaca pun tak berapa cantik. Dan di kawasan ni saya tengok macam tak banyak lokasi juga untuk nak sauk ikan lah. Kalau korang tengok sungai dia agak deras dan nampak macam dalam, saya tak sure lah. Mungkin orang yang tahu berenang dia berani lah turun. Tapi kalau saya tak pernah berenang, jadi saya tak berani sangat lah. Tak apa, mungkin saya try lah sekejap, sauk-sauk sikit kat sekitar ni. Kita tengok kemungkinan ada apa-apa ikan yang boleh kita dapat ke. Let's go. Ok korang, sauk saya bawa pun sauk kecil je, saya tak bawa sauk panjang. Jadi saya tengok dekat tepi-tepi tebing je lah, tengok apa yang berkemungkinannya ada. Tak tahulah nak kata guys. Belah sana tu macam menarik juga, tapi tak tahu nak masuk ikut mana guys. Ini dalam ni, kawasan ni macam kebun orang. Ok, jom kita try tengok. Macam biasa ada udang bush shrimp lah. Yang ni boleh katakan common lah kalau kawasan-kawasan macam ni. Sampah. Dia ada pasir so tak apa. Kita tengok je tepi-tepi ni. Bau lembu guys, bau lembu agak kuat. Ok, jom kita tengok kat sini pula. Tak ada apa setakat ni. Saya target dekat daun-daun ni lah. Biasanya dia akan ada anak-anak ikan ataupun udang lah. Korang, tak ada apa. Tanah dia agak lembut, so kita kena sedikit berhati-hati lah. Ok, tempat yang saya sauk hari tu dia dah penuh dengan timbunan kayu jadi saya dah tak boleh nak turun kat situ. Jadi tak berapa best lah, tak syok lah, tak boleh nak sauk dah. Ya guys, ni kalau ada sauk panjang senang lah sikit kan. Ni sauk kita bawa pun sauk pendek. Nampaknya tak ada apa-apa guys. Guys, saya tak sempat nak teruskan eksplorasi lagi sebab hujan dah mulai turun Jadi kita mungkin bertukar ke lokasi lain Ayah, ya. tadi ada laba-laba. Ya. Oh, okey. Ayah tu shrimp. Okey, jap. Kita dapat shrimp je. Ya tu. Tu ayah, tu laba-laba. Laba-laba dengan ghost shrimp je. Mucha takut. Beli ayam. Okey. Beli. A few moments later. Okey korang, saya singgah sekejap di lokasi kedua. Sekarang ni cuaca hujan renyai-renyai sikit. Tapi saya singgah sekejap lah. Saya ingat nak turun ke bawah sana tu, nak try sauk-sauk tengok lah ikan apa yang ada. Sementara belum hujan lebat ni, saya rasa nak try sekejap lah. Ok guys, jom.
Okey korang, sebab cuaca pun tak berapa elok, jadi saya tak rancang nak lama lah. Saya nak try turun dekat bawah tu. Okey, kita turun dengan berhati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Kita try tengok lah ikan apa yang mungkin ada. Sekejap saya cari kawasan yang untuk saya turun senang. Oh guys, kena berhati-hati ni. Agak susah agak ni. Okey, hati-hati. Ombak. Okey, kita berjaya turun. Jom kita tengok. Tuh, ada apa-apa. Ada apa-apa ikan yang kita boleh sauk. Kena berhati-hati guys Ni nampak macam tak ada apa-apa sangat. Mungkin kita boleh try dekat lokasi anak-anak sungai ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey guys. Oh, sejuk juga air dia. Buat rasa nak kencing. Okey. Air agak jernih. Mungkin kita boleh try lah sauk-sauk sikit tepi-tepi ni. Kita tengok apa ikan yang berkemungkinan ada. Dekat ni saya tak nampak pun ada anak-anak ikan yang benar renang lah. Tapi tak apa, kita try je. Kadang tak nampak tu tak semestinya tak ada guys. Kadang kita tak nampak tapi kita sok-sok ada. Dia selalu macam tu lah. Tak apa, saya try dulu. Tengok-tengok. Balik rumput-rumput ni. Okay, agak mencabar juga. Apa, kita try je dulu. Saya ingat nak ke seberang sana. Nanti kita tengok. Ok guys, kita nampak pergerakan anak ikan tu dah ada. So kita boleh try lah. Ada saya nampak ada anak ikan berenang. Okey. Sungai ni dia berhubung dengan empangan kat belah sana. So saya kena sentiasa alert lah. Air pun kurang bersih Kalau korang tengok nampak macam ada kesan minyak ni. Jadi kualiti air dia agak kurang sikit. Anak ikan banyak. Saya nampak anak ikan banyak lah benar renang. Memang saya nampak lah ada anak ikan. Cuma kita belum dapat sauk lagi lah. Itu saja. Tapi memang air, kualiti air kurang bersih guys. Air tak bersih. Okey, ada anak ikan. Walaupun dia hanya anak ikan sepilah, tapi at least kita tahu ada ikan kat sini. Walaupun hanya ikan sepilah, tapi tu dia macam biasa udang. Biasa udang guys. Okay, kita pijak-pijak dulu.
Okey, ghost shrimp. Okey. Nampaknya hujan renyai dah makin melebat, jadi saya terpaksa tangguhkan dulu operasi sebab takut jadi lebat lagi lah. Kita nak naik atas tu. Tu kereta saya kat sana tu, kalau kau nampak. Jadi agak jauh lah. Okey, last kopek. Kita pijak-pijak dulu. Udang lah. Sekarang ni yang kita dapat hanyalah ghost shrimp lah. Okey, jom kita naik. Hujan makin lebat guys. Hujan makin lebat. Alright. Okey korang, saya sempat sok sikit je. Kalau ikutkan saya nak pergi jauh sikit lah, nak masuk ke dalam kawasan air cetek tu. Berkemungkinan ada ikan-ikan menarik lah kot. Tapi hujan makin lebat pula. Hujan makin lebat, jadi saya terpaksa stop lah saya punya aktiviti. Dan saya try lah ronda-ronda sekeliling ni sementara nak tunggu hujan orang kata reda. Kalau dia kata tak nampak tanda-tanda nak reda, mungkin kita terpaksa tunda dululah kita punya aktiviti sauk ikan, dan mungkin kita akan sambung pada hari yang lain lah. Tapi buat masa ni saya akan terus ronda-ronda dulu. Kita tengok dulu macam mana keadaan. Okay guys. Okay guys, inilah hasil yang kita dapat setakat ni. Banyak hanya udang-udang saja, dan juga ada juga beberapa ekor anak ikan kepala timah dan juga spesies ikan beluka pasir. Itu sajalah hasil kita hari ni. Sekejap saya cuba terbalikkan. Ini antara anak ikan kepala timah dan juga ikan beluka pasir ada dekat bawah tu. So saya tak pasti saya boleh pergi cari tempat lagi sebab cuaca tak berapa mengizinkan. Hujan renyai-renyai tapi agak lebat juga, jadi susahlah untuk saya teruskan aktiviti sauk. Itu guys, ini adalah ikan beluka pasir. Standard ikan yang ada dekat atas tasik lah. Setakat ni saya rasa ini je lah rezeki kita yang kita dapat hari ni. Saya juga ada ambil beberapa pokok air lah. Saya tak ambil banyak, saya ambil sikit je. Pokok kabomba ni untuk letakkan di akuarium saya lah macam biasa. Okay guys, inilah dia hasil kita. Much later. Okay korang, setelah sampai di rumah, saya pun dah restkan ikan sejak dan 2-3 jam, dan saya dah masukkan itulah anak-anak ikan kecil tu. Dan juga udang-udang yang saya tangkap tadi lah. Inilah, ada orang masih lagi nak menyesuaikan diri. Okay, dalam tank ni memang ikan tak banyak, tinggal beberapa ekor je sebab banyak saya dah lepaskan. Dan saya plan untuk beli ikan yang bersaiz kecil-kecil je lah. Mungkin saya beli je lah dekat kedai akuarium, macam malas dah nak sauk untuk bela dalam ni. Okay, ni pokok yang saya ambil tadi. Pokok ni, dan juga kat belakang tu kabomba yang bersih hijau, dan juga warna merah. Yang tu warna merah tu, kalau tengok di atas dekat situ, yang tu yang saya ambil tadi lah, yang warna merah tu. Okay, so inilah setup terbaru akuarium saya. Ni saya punya tuan penasihat. Dia memang suka menyibuk. Pokok ni saya tak ingat saya ambil kat mana, tapi rasanya dekat-dekat sekitar sawah rasanya saya ambil. Yang ni bukan pokok submerge lah, mungkin dia tak tahan lama aku kat dalam ni. Sekarang ni dia nampak lah macam cantik kan, tapi kita tak sure lah berapa lama dia akan tahan. Tapi yang ni, yang kat belakang tu memang pokok submerge lah, dan juga Java fern. Java fern pun dah mula mati lah, sebab memang dah terlalu lama dah ni. Okay guys, so inilah setup. Ini kayu ni saya patah-patah potong, lepas tu saya gamkan je lah dekat ada dia punya base dia, dan saya letak kat dalam ni. Tujuan saya letak ni sekadar nak mengurangkan orang kata arus aerator ni lah. Sebelum ni dia dah saya dah slowkan dia dah, tapi dia dah jadi laju balik pula. Saya nak kena check balik. Okay guys, so inilah setup aquascape untuk akuarium tank 2 kaki saya.